Cerita ni mengisahkan tentang seorang guru bernama Cikgu Aina. Seorang guru yang sabar dan suka mengajar anak muridnya. Namun, tugas Cikgu Aina bukanlah perkara yang mudah. Di dalam kelasnya, terdapat beberapa orang pelajar yang sering menguji kesabarannya. Ni Natasha Lia, seorang pelajar yang boleh dikatakan agak nakal dalam kelas. Ni pula Nini, kawan baik Lia. Yang ni pula Daniel Ashraf, seorang pelajar yang sopan dan paling bijak dalam kelas. Bukan tu je, Daniel Ashraf ni mangsa buli kepada Lia dan Nini. Semasa Daniel dalam perjalanan masuk ke dalam kelas, dia ternampak dua orang rakannya, Lia dan Nini, sedang melakukan perkara yang paling dilarang oleh pihak sekolah. Korang dua ni buat apa lagi, ha? Dah lah tu buat masalah. Berubah lah. Macam-macam dah korang buat kat sekolah ni. Ini, nah pegang atas kepala. Saya ketuk ke tampi. Mereka tetap sama. Dan pada suatu hari, Cikgu Aina memanggil mereka ke bilik kaunseling. Adab. Sudahlah ilmu tak setinggi langit. Adab separas kaki. Berkat yang korang pernah ada ke korang gunakan. Baik korang baiki diri korang. Dan korang akan berjaya. Selepas mereka mendengar nasihat dari Cikgu Aina, Lia dan Nini mula berubah. Nini? Ya. Daniel, korang buat apa sini? Nak jumpa Cikgu Aina lah. Oh, main besar punya bunga. Tak ada kalah. Kita jumpa ramai-ramai. Jom. Masuk dulu. Cikgu Aina. Hai Cikgu. Of course. Assalamualaikum Cikgu. Korang sekarang macam mana? Okey? Alhamdulillah cikgu, sekarang saya dah jadi lawyer. Oh, dah jadi lawyer. Yelah, awak pun memang seorang pelajar yang rajin. Nini? Saya pula dah jadi doktor, cikgu. Wah, dah jadi doktor dah ya. Berjaya awak, Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Oh, saya jadi cikgu. Oh, ya sekarang dah jadi cikgu? Tapi tanpa nasihat cikgu hari tu, saya takkan berubah. Bukan sebab cikgu je, tapi sebab awak sendiri yang nak berubah. Tuhan takkan ubah nasib seseorang tu kalau dia sendiri yang tak nak ubah. Dia jadi cikgu yang baik ya. Terima kasih cikgu.